Selamat pagi geng. Hari ni kita ada chill-chill dengan kita punya grup Pro 2 iGreen, Team AZ. So destinasi pertama kita hari ni kita dekat apa ni dah? Ketupat apa benda? Kak Ya Ketupat, Warung Ketupat Kuala Selangor. Destinasi pertama. Kita dah sampai kan. Tunggu lagi kawan-kawan lain tengok. Diorang kata dekat sini tak payah tunggu hari raya. Setiap hari ada jual ketupat. So kejap lagi kita layan dia punya suasana. Ikutlah tambah. Ini dia, ada ketupat, ada sate, serunding, telur mata. Ini makanan kita hari ni. Saya punya bos pun dah sampai dah. Yang order siang saja. Apa tu? Ini apa? Selamat tu? Tak, ketupat. Itu ketupat. Oh, dah lauk lengkap pun. Bagi lah. Ketupat.我的气象。Dah habis sarapan tadi. Sekarang kita next activity kita menghala ke, kita nak main ATV. Kita nak main ATV ramai-ramai. Ini kawasan kita nak pergi ATV. Sekarang kita dah sampai ke ATV KAB Tanjung Karang. Sekejap lagi kita nak mulakan aktiviti. Tengok siapa yang dah sampai. Sekarang kita nak naik ATV. Kita nak race dengan budak ni. Kita races Melayu, lumba sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kawasan. Kita nak naik ATV kejap lagi. Sekarang tak ada orang, kita je kat sini. Kita je. I dah register awal. Datang tempat tu dah awal 7.30. Tapi kaunter tak buka lagi. Tak buka. Dia kata kaunter buka pukul 8.30. Masih tunggulah 8.30. Dah periksa alam baru yang gerak kat sini lah. Kita tengok lebih kurang dalam 46 minit. Dah periksa alam. Kita tempat kita mana lagi.
PC, kemudian duk buat LOU, kemudian duk buat marketing apa semua. At least kita perlukan 1 hari ataupun 2 hari untuk kita kumpul bersama-sama, ya, untuk kita bina balik minat. Asalnya saya bekerja dekat car rental, kereta sewa. Dan saya berpindah ke Yuska lebih kurang dalam 6 tahun. Car rental dah ada banyak lubang dekat situ. Dia bisa tu. Dah. Kejap lagi kita. Kita tu apa? Okey, nama saya Ida Rahaju. Saya punya anak. Yang pertama, Bonus. Yang kedua, Kongsi. Pertama. Lepas tu saya kerja di Gadget 5 tahun. Lepas tu saya kerja ke Proton lah, di Bukit Jaya sana 3 bulan. Kita dah habis ATV. Sekarang kita dekat waterbike. Kita dekat waterbike Tanjung Karang ni. Sekarang kita nak teruskan aktiviti kita. Kita nak kayuh basikal ni. Counter tiket, beli tiket. Tu. Kejap lagi kita layan. Laju. Plano. Lambat lah. Dah agak. Lagi. Cik, Tati. Akan kontrol. Oh, yang langkah. Tangan lambai. Kaida. Fikri. Hai. Ada orang tu duduk sebelah tak kayuh. Cip sampai kampung. Oi, berat oi. Berat buat berat. Tangan wakil. Ada kabar? Mari lumba. Lembah apa jauh? Ada mata kayu. Dek, ni tukar 2 dek. 2 orang naik basikal. Baik, janji yang hijau jahat. Kita dah habis ATV, kita dah habis dah sungai bike kat tadi tu kan. Sekarang aktiviti seterusnya kita nak pergi makan. Sebelum kita habiskan acara hari ni, kita pergi makan untuk meluncur. Tempat kita makan sini, Lembah Bernam. Semua muka-muka kelaparan. Lapar. Binari punya program dah habis. Dan nanti kita datang lagi. Okay, Zek. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jumpa je. Jumpa mandi. Mandi. Basket, Pak. Basket. Mandi. Jumpa mandi. Terima kasih. Okay, program dah habis. Kita balik. Kita cari sale pula.